Pemandu kereta Honda Jazz yang terlibat dalam kemalangan maut membabitkan pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza semalam disahkan menghidap Major Depressive Disorder (MDD). Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu SCP Azli Muhammad Nur berkata berdasarkan laporan, lelaki berusia 32 tahun itu telah beberapa kali menjalani rawatan psikiatri di Hospital Sultanah Nur Zahirah bermula Januari 2025. Bagaimanapun, lelaki berkenaan dalam keadaan stabil dan sedang dirawat di hospital sama akibat patah tangan kanan dan luka di beberapa bahagian badan akibat kemalangan itu. ACP Azli berkata siasatan lanjut pihaknya mendapati sebelum kemalangan lelaki itu telah mencuri beberapa barangan termasuk wang tunai berjumlah RM200 daripada sebuah kereta yang diparkir di sekitar Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah kira-kira 1.45 tengah hari. Selepas mengambil barangan dan wang, suspek masuk kembali ke dalam keretanya dan memecut kenderaan sehingga berlaku kemalangan di Jalan Kemajuan seperti mana rakaman papan pemuka. Semakan oleh JPJ mendapati kereta Honda Jazz dipandu suspek adalah milik adiknya, bukan kenderaan curi seperti yang didakwa dan ditularkan oleh pelbagai pihak menerusi media sosial. Suspek akan ditahan bagi tujuan siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 apabila selesai menjalani pembedahan dan benar-benar sihat. Dalam kejadian jam 1.55 tengah hari semalam, mangsa Syakira Hanan Mazli 25 tahun yang memandu Pro 2 Viva dari arah Uniza menghala ke Bukit Kecil ingin membelok ke kanan setelah lampu isyarat bertukar hijau sebelum dirempuh Honda Jazz yang datang dari arah bertentangan. Kemalangan itu menyebabkan pelajar semester 2 Diploma Pasca Siswazah Pendidikan itu meninggal dunia di lokasi kejadian.